Berita boom hari ini. Pengalaman menjejakkan kaki ke studio milik Malik yang dikenali sebagai The General menjadi detik istimewa buat penyanyi rap Yoni Boy apabila impiannya untuk bertemu idola akhirnya tercapai sekitar Ogos tahun lalu. Sebelum ini, mereka pernah bekerjasama dalam lagu Tanya Tuhan secara berasingan dan kemudian kembali bergandengan dalam beberapa projek termasuk lagu bola sepak serta karya sempena ulang tahun ke-8 PUBG Mobile berjudul Infinity Coming Up bersama Kid Santi. Jemputan ke studio tersebut dianggap sangat bermakna walaupun perlu mematuhi syarat ketat seperti tidak dibenarkan merakam gambar atau berkongsi lokasi. Pertemuan hampir 6 jam itu membuka peluang untuk bertukar pandangan serta menimba ilmu. Yoni Boy turut mengakui nasihat Malik banyak mempengaruhi cara dia berkarya dan melihat industri muzik.